Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ingin berpesan kepada kita semua agar janganlah kita bertangguh-tangguh bila nak amal soleh. Bila dah masuk waktu solat, kita solat. Janganlah kita tangguh. Sebab risau-risau kita mati waktu kita tak sempat nak beramal soleh. Kematian ni datang bila-bila masa. Jadi risau-risau. Kita mati tu waktu kita tak sempat nak beramal soleh. Kita mati tu waktu kita tengah lewatkan solat. Janganlah kita menyesal. Sebagaimana Allah rakamkan kisah penyesalan orang yang mereka tak sempat beramal soleh dulu kat dunia. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 hingga 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Sehingga apabila datang kepada mereka ni ajal mereka, kematian mereka, apa yang mereka minta? Qala rabbirji'un, wahai Tuhan kami, kami ingin kembali ke dunia ni. Untuk apa? La'alli a'malu salihan fima tarak, iaitu supaya mereka ni dapat beramal soleh dengan apa yang mereka dulu kat dunia mereka tinggalkan, tapi mereka menyesal, mereka minta kembali untuk mereka beramal soleh. Jadi semoga kita semua lepas ni bila nampak satu kebaikan dan masuk waktu solat, kita nampak peluang untuk beramal soleh, kita dapat terus lakukan. Jangan kita tangguh-tangguh. InsyaAllah. Ma'assalam.